Action station lah. Oh, kalau dalam laptop ni cantik maksudnya. Tapi kalau kita nak fly magnetic ke? magnetic. Gitu je. Gitu kelepak. Kepak. Mana? Oh, ini besi. Plastik. Ini apa ni? Tu vape. Dah tu bateri. Jangan. Tak boleh cakap eh? Tak boleh. Oh, cakap boleh? Kejap je. Hello bang. Yo, hello JP. Yo, what's up? Lama tak fly lah. Demo kena bageran. Sekejap ni nak kena tukar je. Pilih. Lah. Cik lah. Kalau kita nak bagi audience tengok kita begini. Boleh share screen? Boleh. Mentah ni mentah. Flight Avatar ke? Tak, fly Neo DJI Neo. Kena ulang kan, risau macam orang tak dengar Betul tu. Tak tipu, risau orang tak dengar. Macam tu lah host live. Host live tak payah, tempat yang sama, surrounding dah biasa. Ini betul lah kena ulang. Ada gangguan bunyi. Ada gangguan. Lagi kau bawa yang mana lagi? Lagi satu lagi tu di Meiji member punya. Bateri tinggal kat rumah, tak pakai lah. Cantik ke malam? Korea cantik. Yang ni? Sekejap lupa macam mana. Yang lagi cantik Avatar cantik fly malam. Ni okey ke kalau fly malam-malam? Ni okey je fly malam. Fly in well-lit, textured environments. Dengan syarat fly tempat yang kita biasa fly lah. Tapi kalau dari segi buku dia tak antik lah. Okay. Nak tunjuk kat sini. Tunjuk itu terpulang kepada awak. Nak tunjuk macam mana? Kalau pakai yang kecil tu senang. Kan? Senang kan? Dia ni tak boleh buat live kan? Kena pakai laptop. Kena pakai laptop. Tak boleh ni. Kalau Avatar tu saya ada takut-takut sikit nak fly malam. Takut ada benda yang tak nampak. Avatar clear bang. Avatar clear. Low light dia cun lah. Neo je low light dia tak cun. Dia greenish nampak kat sini. Dia noise banyak kan? Dia macam lebih kepada color orange. Pada kat sini terang ni. Oh, itu kena setting jap. Dah banyak setting ni. Okey, sekejap. Kena pakai YOLO Lift kot. YOLO Lift tu datang apa? YOLO Lift tu kau just connect dia dengan kamera saja. Tak payah laptop dah. So kau boleh buat angle. Oh, berapa ratus? 400? Ibu lupa je lah. Ramai apa ni, seller pakai lah. Kau kena dekat sikit baru dia viewer tu menarik tengok ni. Oh, ada host ada ni kan. Host tak membantu. Kita jual lagi sih. Mana dia punya seorang router ni. Main kat kawasan rumah je dia kata. Ya, main kawasan. Oh, dia fly kawasan Abang rumah. JP lah. Abang main apa tu? Avatar 2. Boleh tu bang fly kawasan rumah. Tak, Abang Rahman tanya ni kita fly Neo. Fly Neo. Saya punya ni tertinggal lah antena. Antena radio master radio pocket saya. Oh, dengar bunyi. Tak apa bunyi.
Dengar, live dengar. Dengar? Oh, gelap tengok ni. Gelap ni tak nampak Dah main-main Menjerit lah motor dia. Aduh, stres ni aku. Follow motor. Motor takut bunyi. Apa bunyi? Tu, di sini boleh dengar kan? Masuk dalam live kejap bunyi. Yang kecil comel tu drone apa Pan? Yang ni apa? Meteor 75. Meteo 75. Nak fly malam ni tapi lupa bawa antena. Antena remote. Oh, aja saya FPV boleh tak bang? Boleh. Siapa tanya? Ada pancing ke tu? Rahman Nazri. Rahman saja tanya tu. Boleh bang. Buat kelas. Saya buat podcast ni, podcast. Wah, podcast ni. Podcast mengajar ada kan? Boleh eh? Ada. Ha. Dah podcast kan? Buatlah podcast. Sebelah saya ni editor. Boleh tu. Wah, ilmu drone. Sekarang dah penting ah. Sekarang apa ni? Alah, orang memang dah buat kelas kan? Ha. Dalam sektor apa ni? Sektor apa? Sektor pertanian. Yang tu memang lah kan? Sektor pertanian banyak orang kelas tu. Oh, Abang Rahman ni memang ni ke? Dia Rahman memang tu fly PV. Oh. Dia saja je tu. Tapi dia memeriahkan. Sebab JP komen dia kata video tak abang lagi power dari saya bang. Oh, fly low Fly low best. Fly high dia macam bosan. Tak ada apa. Tengok sikit. Dia bising kan. Aduh. Dah lama tak fly new lah. Rasa macam lain macam lah fly new. Ni bising tu. Boleh tahan ni bising ni. Selalu orang tu. Boleh membagi kejiranan ni. Ni pada dia owner sebab lama tak fly. Komplain bunyi. Ya, kita fly malam kita nak senyap-senyap kan. Nak ganggu orang. Tapi ni bising aku bodoh. Ikut kereta. Kereta. Sekejap. Takut nanti kau. Dia kena. Masuk. Cantik. Tapi tak rekod. Alah. Saya saja je. Tak rekod. Alah. Tadi dia pusing tu cantik. Tak ikut Tak. Rugi. Tak rugi. Tu balik. Tu kereta lain. Kalau kita dia ngam tadi merah. Ini lah. Tapi kita ni tak plan kan. Ad hoc ni kan. Sebab dia rem sikit masa dia nak pusing tu kan. Cantik. Tak dengar pun bunyi dia mah. New memang bising bang. Siapa tu? Abang JP. Betul bang. Dia bising. Best lah dapat tu. fly malam-malam Abang Rahman. Siang tak dapat fly bang. Siang kerja. Cantik. Dulu. Tengah apa yang cantik? X5 tu. Tak ni. Apa ni? Kau fly rendah tu. Hanya ni macam relaxing tau. Dia macam menenang kita. Pernah pakai seminggu je. JP dia kata pernah pakai seminggu je ni. Sebab bising ke tukar? Oi. Tak bising lah. Betul tak bising. Kita fly malam-malam tak tahu landing kat mana. Mesti kawasan rumah Abang Rahman tu gelap kan. Sini sebab di kawasan taman kan. Jalan raya kan. Jalan tu jalan mati. So memang tempatnya kita pergi lah. Korang tak nampak? Korang nak tengok tak crowded kawasan sini? Terus orang dapat Oh, dia kata terus orang dapat drone free. Untung orang tu dapat drone free. Saya mau fly bang kat kawasan rumah saya. Saya dapat drone free lah. Satu lagi extra. Lepas tu jalan sini dia tak busy. Tak busy lah. Dia tak busy. Dia ada sekali-sekala. Best nak fly. Sepanjang jalan tu ada lampu. Kau dah ready lah nak fly lagi dah. Tu lagi battery full lah. Sekejap lagi fly
Kalau aku tak pakai ni tak apa kan? Ambil beg aku. Ha, pakai apa? Pakai Google. Ah. Tak boleh, kena pakai baru kau macam senang sikit kau nak fly. Tapi kau fly, kau kena fly tempat yang lapang. Tempat yang terang. Aku monitor sini lah dekat skrin. Tak boleh, dia ada lag. Oh ya. Ha, kadang-kadang dia glitch. Dia tak boleh, dia tak detect. Oh, tengok. Mengundang bunyi dia tau. Tak, dia kata bukan ni. Pakai Neo seminggu, lepas tu terus beli Avatar 2 sebab kena racun. Ingatkan sebab bising. Tapi Avatar 2 dia besar bang. Apa tu? Tak beli DJI tak mampu kalau tak senang ada. RTH tu apa? Return to home. Oh, maksudnya one click dia balik Oh, sini. itu dia balik. Tapi aku tak percaya benda tu. Tak percaya. Dah pernah try. Pernah try tak pernah. Maksudnya kalau kau klik hash tu ke dia terus ni ke? Dah akan balik lah. Bateri low. Hash tu dia akan fly tinggi dulu. Kau boleh setting lah. Setting yang kau setting. 10 Apa nama dia ni? 20 meter ke. Fly hint. Fly mana ni? Kita kat Fly mana? dekat ni. Dekat sembunyi. Nampak tak? Oh, Ni, drone ni bukan drone. apa ni dekat Setia Mayuri. Dia airi sembunyi. Sebenarnya. Terima kasih yang follow. Ada yang follow. Follow. Terima kasih yang follow. Okey, siapa yang berminat boleh klik dekat beg kuning. Okey. Jangan gerak. Dia nak lalu. Ready dia nak. Depan muka lalu. Apa? Alamak, sorry. Tak. Boleh stay setengah sini. Tak nak lah. Takut lah. Lama tak fly Neo ni. Lani. Ni jadi kaki aku. Sini sikit. Okey. Teringin nak buat drone FPV. Tengok. Teringin nak drone FPV maksudnya? Drone FPV ni lah. First person view. Oh. Selesai dah satu bateri. Macam bunyi bising Bising ringit. Dia punya bising tu. Tu bang ada Avatar tu pun FPV lah bang. Kau orang lain tanya. Oh nak buat drone sendiri custom. Maksudnya macam So macam ni dia buat ni drone kecil ni. Oh. So drone dalam kereta member punya. Okey, dia punya pantang larang ni kan. Apa nama drone kau yang tu? Yang kita fly gitu. Yang kita fly kat mana? Itulah dekat rumah kau tu. Lupa yang kau buat tu lah. Apa nama tu? Oh, yang tu. Itu 5 inci lah. 5 inci yang kita fly kat tu. Tak lama Polo ni, kereta tu. apa? Speedy B. Speedy B. Speedy B. Maksudnya dia nak buat yang tu lah kan? Yang tu dia custom. Itu custom. Itu custom. Speedy B best. Panas baru fly sekejap lah. Panas. Speedy B Master 5 V2 rumah. Takutlah nak fly ganas. Bateri aku sikit je. Aku charge ni tadi nak fly ni. Ni senyap sikit. Best sikit main. Kepala kita pusing. Kecil kan. Tapi nampak dah ni. Bukan baru beli ke? Baru beli. Nampak lah ni. Nampak apa? Itu memang saja. Yang kita tantam. Tantam. Dua ni satu dah crash. Ada ni tak? Ada suara tape? Bukan. Ada footage dia tak? Tak ada. Footage dia ada dalam Google je. Dalam ni susah nak ambil lah. Aku lupa bawa lah. Kalau aku bawa dia punya jadi satu kau nak tukar. Kalau nak tukar remote, nak setting komputer kan, dia ada satu benda ni nampak tau. Ni. Tu benda ni kan nak tukar. Ni cocok tu baru aku cocok kat PC. So aku tak bawa tu juga. So aku ingat macam apa aku nak bawa kan. Tak tak apa kan. Tak bawa lah. Lepas tu alih-alih Suka teh. tak boleh nak fly.
Aku buat wire tu, aku boleh lah, aku boleh tukar ni. Aku boleh pakai remote ni. Laptop bawa. Maksudnya boleh connect lah. Boleh connect. Kena guna. Aku kena setting dulu kat komputer balik. Lepas tu Kena buat kerja lah sikit. Nak buat kerja. Sikit je. Sekejap dalam 3 minit siap lah. Tapi dia punya barang tu pun tak ada. Okey, sebabkan apa ni? Kalau drone, yang bawa drone tu orang panggil apa? Bawa drone tu, orang panggil drone operator ke, drone pilot ke. Drone pilot dah free, boleh tanya soalan. Kita open for question lah. Sebab kita tengah buat podcast lah. Soal jawab, Soal jawab. Q&A. Baman, tak bawa ni Baman. Tak bawa dia punya wire tu nak masuk kat Betaflight. Kalau bawa masuk wire tu, boleh saya fly pakai ni. Pakai C3. RCT tu remote. Remote controller 3. Ni DJI. Yang ada screen Tak, ni RC3. Yang tu lah. RC3. Yang ada screen Kalau tu. screen tu RC2, RCN2 dia. Nama dia dekat-dekat sama. Aku tengok ada yang baru keluar kan. Mini Mavic 4 Pro. Itu tukar harga dia. Screen dia macam ni. Screen ni boleh rotate. Oh, Kepala boleh pusing 360. Dia jadi macam DJI Pocket 3. aku tengok ni fotografer, videographer yang Kelantan tu. Dia Kelantan mana? Oh, tengok dia ambil awal juga. Kalau saya saya sanggup ambil balik. Ambil. Alamak dia saja je aku balik. Fahin, patut macam familiar ni baru ambil drone kat TikTok live hari tu. Ya, Fahin. Saya ambil drone kat TikTok tu live tu. Nampak dikenali sudah. Dikenali. Saya ambil drone, saya repair drone kawan, semualah. Semua saya lah tu. Saya cikgu drone sebenarnya. Tak. Gak. Saya tak nak tiru nama siapa Kenapa dia cikgu? Ada cikgu drone, ada JB. Oh. Nama dia memang special, cikgu drone JB. Dia famous. Mavic Pro harga keras tu. Betul, harga keras. 20k tau. 20k yang remote yang kau pusing kan, tu 20k. Remote saja ke? Termasuk remote lah. Termasuk remote, termasuk drone. Tapi memang 20k. harga dia, kalau tengok sekilas pun dah tahu dah price ni. Aku senawa sini. Senawa durian. Tapi harga dia, harga dia dahsyat. Jangan main. Okay, Maman, bye. Apa ni? Tu. Aku babai situ, babai orang lah. Kan aku babai siapa ada orang. Tak, ingatkan ada kata nak keluar ke apa. Kita share kat member je. Tu Share kat Abang group. Rahman tu key out dulu, set up untuk esok jap. Dia nak fly kat tangki. Tangki? Dia fly kat tangki air yang besar-besar kan. Kau tengok rumah tu kan. Dia fly kat tangki tu. Buat skill pusing tangki tu. Pusing. Batang. Power main. See you guys. Kat sini aku je lah tak ada drone ni. Kat mana? Ni semua yang tengok ni ada drone. G-Mirus FPV. Oi, fly mana? Ni fly ni bang. Fly Jalan Mati dekat Semenyih. Dah off kan? 18 minit.